Tidur tengah hari yang anda sangka menyihatkan sebenarnya mungkin menjadi musuh dalam selimut yang sedang perlahan-lahan menghakis kekuatan jantung anda. Kita sering diberitahu bahawa siesta atau tidur seketika adalah ubat semula jadi untuk keletihan, namun bagi mereka yang telah melewati usia emas, tabiat ini membawa risiko yang jarang didedahkan oleh media arus perdana. Adakah anda sedar bahawa setiap kali anda terlelap terlalu lama di waktu siang, anda sebenarnya sedang meletakkan bebanan mekanikal yang luar biasa ke atas otot jantung yang sudah pun berusia? Ini bukan sekadar teori kosong, ini adalah realiti biologi yang sering diabaikan dalam perbincangan kesihatan rutin. Sebelum kita membedah lebih mendalam tentang mekanisme berbahaya ini, saya ingin anda melakukan satu perkara yang sangat kritikal untuk masa depan anda. Sila klik pautan yang terdapat dalam huraian di bawah video ini sekarang juga untuk mendaftar konsultasi percuma. Ini bukan sekadar borang pendaftaran biasa, ini adalah pintu masuk untuk anda mendapatkan bimbingan profesional yang disesuaikan khusus dengan profil kesihatan anda. Jangan bertangguh, klik pautan di bawah sekarang dan ambil langkah pertama untuk melindungi jantung anda sebelum terlambat. Mari kita bercakap tentang fakta yang tidak akan anda dengar di farmasi. Farmasi mahu menjual ubat darah tinggi kepada anda, tetapi mereka tidak akan memberitahu anda bahawa cara anda menguruskan waktu rehat siang hari boleh menjadi punca utama ketidakstabilan tekanan darah anda. Apabila usia meningkat, sistem saraf autonomi kita tidak lagi secergas dahulu. Apabila seorang warga emas tidur lebih daripada 30 minit di waktu siang, badan mereka memasuki fasa tidur nyenyak. Masalahnya bermula apabila mereka terjaga. Proses transisi daripada keadaan rehat total kepada keadaan sedar sepenuhnya mencetuskan lonjakan mendadak hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Bagi jantung yang sudah mengalami pengerasan arteri atau kalsifikasi, lonjakan ini adalah seperti menekan pedal minyak secara mengejut pada kereta lama yang enjinnya sudah haus. Ia adalah resipi untuk serangan jantung atau gangguan ritma jantung yang serius. Sebelum saya mendedahkan lebih banyak rahsia perubatan yang mungkin mengubah cara anda menjalani kehidupan seharian, saya minta anda untuk menekan butang langgan dan berikan suka pada video ini sekarang. Dengan melakukan langgan dan suka, anda bukan sahaja membantu saluran ini, tetapi anda memastikan maklumat penting ini sampai kepada lebih ramai rakan sebaya anda yang mungkin sedang dalam bahaya tanpa mereka sedari. Mari kita bina komuniti yang berilmu dan saling menjaga melalui pautan yang saya sediakan di bawah. Ramai orang di Malaysia mempunyai tabiat tidur selepas menikmati hidangan tengah hari yang berat, seperti nasi lemak atau nasi kandar yang kaya dengan karbohidrat dan lemak. Di sinilah letaknya bahaya yang berganda. Selepas makan, badan mengalihkan sebahagian besar aliran darah ke sistem penghadaman. Jika anda tidur pada waktu ini, jantung anda terpaksa bekerja keras dalam keadaan kekurangan bekalan oksigen yang optimum ke bahagian otot jantung yang lain. Fenomena ini dikenali sebagai hipotensi postprandial, di mana tekanan darah menurun secara drastik selepas makan, dan menggabungkannya dengan tidur siang yang panjang boleh menyebabkan aliran darah ke otak dan jantung menjadi tidak stabil. Inilah yang kita panggil sebagai pembunuh senyap dalam waktu rehat. Berhenti sejenak dan fikirkan tentang rutin harian anda. Adakah anda sering berasa pening atau jantung berdegup kencang sejurus selepas bangun daripada tidur tengah hari yang lama? Adakah anda merasakan bahawa tidur siang anda sebenarnya membuatkan anda lebih letih daripada sebelumnya? Saya ingin mendengar pengalaman anda. Mari kita berbincang secara terbuka dan matang di ruangan komen di bawah. Kongsikan apa yang anda rasa, kerana pengalaman anda mungkin menjadi kunci bagi orang lain untuk memahami tubuh mereka sendiri. Dalam dunia perubatan orderly real, kita harus berani melihat aspek yang tidak selesa. Kita sering diajar untuk berehat apabila penat, tetapi bagi warga emas, rehat yang salah adalah satu bentuk tekanan fisiologi. Kajian menunjukkan bahawa tidur siang yang melebihi 1 jam meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular sehingga 30% bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Mengapa?
kerana ia mengganggu ritma sirkadian atau jam biologi badan anda. Apabila jam biologi ini keliru, metabolisme glukosa terganggu dan keradangan sistemik meningkat. Keradangan inilah yang menjadi akar kepada pembentukan plak dalam saluran darah jantung anda. Mungkin anda tertanya-tanya, adakah ini bermakna anda tidak boleh berehat langsung? Jawapannya terletak pada kualiti dan durasi, bukan sekadar menutup mata. Kita sering terperangkap dalam kitaran di mana kita tidur siang kerana malamnya kita tidak dapat tidur dengan nyenyak dan kitaran ini sebenarnya sedang memendekkan jangka hayat jantung anda secara senyap. Kebanyakan doktor di klinik biasa mungkin hanya akan menambah dos ubat tidur atau ubat penenang tanpa menyedari bahawa puncanya adalah pengurusan waktu tidur siang yang tidak betul. Kita perlu melihat melampaui preskripsi ubat dan mula memahami mekanik tubuh kita sendiri. Dengan memahami risiko ini sekarang dan mula mengubah tabiat tidur anda, seperti memendekkan waktu tidur siang kepada hanya 15 minit atau menggantikannya dengan aktiviti regangan ringan, anda sebenarnya sedang melabur untuk masa depan yang lebih cerah. Bayangkan diri anda 5 atau 10 tahun dari sekarang. Anda masih mampu berjalan di taman, bermain dengan cucu-cucu, dan yang paling penting, anda tidak perlu menghabiskan wang persaraan anda untuk kos pembedahan pintasan jantung atau rawatan susulan serangan strok yang mahal. Perubahan kecil hari ini adalah jaminan kebebasan kewangan dan fizikal anda di masa hadapan. Kos pencegahan sentiasa jauh lebih murah daripada kos rawatan kecemasan yang boleh mencecah puluhan ribu ringgit dalam sekelip mata. Ingatlah, jantung anda adalah sebuah pam yang telah bekerja tanpa henti selama berpuluh-puluh tahun. Ia memerlukan penjagaan yang bijak, bukan sekadar rehat yang membuta tuli. Kita harus berhenti menganggap bahawa semua bentuk rehat adalah baik. Dalam bahagian seterusnya, saya akan mendedahkan bagaimana anda boleh menipu sistem saraf anda supaya tetap segar tanpa perlu membahayakan jantung dan apakah tanda-tanda amaran tersembunyi yang ditunjukkan oleh badan anda apabila tidur siang itu mula merosakkan arteri anda. Sekali lagi, saya mengingatkan anda, ilmu tanpa tindakan adalah sia-sia. Pastikan anda klik pautan di bawah video ini sekarang untuk mendapatkan konsultasi percuma. Jangan biarkan jantung anda menanggung beban daripada tabiat yang boleh diperbaiki. Klik pautan dalam huraian sekarang, sertai komuniti kami dengan menekan langgan dan suka, dan mari kita teruskan penerokaan kebenaran perubatan ini demi kesihatan yang lebih sejati. Banyak yang tidak menyedari bahawa tubuh manusia, terutamanya apabila kita mencecah usia emas, adalah sebuah mesin biologi yang sangat bergantung kepada kestabilan tekanan. Apabila anda terlelap di waktu siang, terutamanya selepas jam 2 petang, anda sebenarnya sedang memaksa jantung anda untuk melakukan satu eksperimen tekanan yang sangat berisiko. Semasa anda tidur, kadar denyutan jantung akan menurun dan saluran darah akan mengendur. Namun, bagi warga emas, proses ini sering kali tidak berjalan dengan lancar. Kita berbicara tentang barorefleks, sebuah mekanisme penderia dalam arteri anda yang berfungsi untuk mengawal tekanan darah secara automatik. Dengan bertambahnya usia, penderia ini menjadi kurang sensitif, seolah-olah sensor pada pintu automatik yang sudah berkarat. Apabila anda bangun secara tiba-tiba daripada tidur siang yang nyenyak, penderia ini gagal bertindak balas dengan pantas, menyebabkan tekanan darah anda melonjak ke tahap yang berbahaya dalam masa beberapa saat sahaja untuk membekalkan darah ke otak. Lonjakan drastik inilah yang sering menjadi pencetus kepada kejadian kardiovaskular yang tidak diingini. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang bagaimana cuaca panas di Malaysia dan tabiat pemakanan kita memburukkan lagi keadaan ini, saya ingin mengingatkan anda sekali lagi tentang peluang penting yang ada di hadapan anda. Sila klik pautan dalam huraian di bawah video ini sekarang untuk mendaftar bagi sesi konsultasi percuma. Dalam sesi tersebut, kita akan meneliti secara mendalam profil kesihatan peribadi anda, sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan melalui video umum seperti ini. Dengan mengklik pautan di huraian, anda sedang mengambil tindakan proaktif untuk memastikan jantung anda kekal kuat dan tidak terbeban oleh tabiat harian yang salah.
Klik sekarang, kerana kesihatan anda tidak boleh menunggu. Sekarang, mari kita bercakap tentang sesuatu yang jarang dibincangkan oleh pakar perubatan di televisyen, hubung kait antara kepekatan darah dan tidur siang dalam konteks iklim tropika kita. Di Malaysia, kita sering berhadapan dengan cuaca yang sangat lembap dan panas. Ramai warga emas cenderung untuk tidur siang di ruang tamu dengan hanya menggunakan kipas angin atau dalam bilik yang tidak mempunyai pengudaraan yang sempurna. Semasa anda tidur, anda kehilangan cecair melalui pernafasan dan peluh halus tanpa anda sedari. Proses dehidrasi ringan ini menyebabkan darah anda menjadi sedikit lebih pekat. Bayangkan jantung anda yang sudah berusia cuba mengepam cecair yang pekat seperti sirup melalui paip-paip kecil yang sudah pun mengalami penyempitan. Ini bukan sahaja meningkatkan beban kerja jantung, tetapi ia juga mewujudkan persekitaran yang sempurna untuk pembentukan bekuan darah atau trombos. Inilah sebabnya mengapa banyak kes strok atau serangan jantung berlaku bukan semasa tidur, tetapi sejurus selepas seseorang itu bangun daripada tidur tengah hari mereka. Saya mahu anda menjadi sebahagian daripada gerakan kesihatan yang lebih cerdik ini. Sila tekan butang langgan dan berikan suka pada video ini jika anda merasakan maklumat ini membuka mata anda. Apabila anda melakukan langgan dan suka, anda membantu algoritma untuk menyebarkan kebenaran perubatan ini kepada lebih ramai orang yang mungkin sedang mempertaruhkan nyawa mereka setiap petang tanpa ilmu. Mari kita bersatu dalam komuniti yang mengutamakan fakta saintifik berbanding mitos lama yang mengatakan lebih banyak tidur adalah lebih baik untuk orang tua. Satu aspek orderly real yang perlu anda fahami adalah peranan apni tidur yang tidak didiagnosis. Ramai warga emas di Malaysia mengalami gangguan pernafasan semasa tidur, tetapi mereka menganggapnya sebagai dengkur biasa. Apabila anda tidur siang, otot-otot di kerongkong menjadi sangat relaks, menyebabkan saluran pernafasan tertutup berkali-kali. Setiap kali pernafasan anda terhenti, tahap oksigen dalam darah anda menjunam dan jantung anda terpaksa mengepam dengan sekuat tenaga untuk mengatasi kekurangan oksigen tersebut. Jika anda tidur siang selama 2 jam, jantung anda mungkin mengalami tekanan seperti ini beratus-ratus kali. Ini bukan lagi satu waktu rehat, ini adalah satu sesi penderaan untuk otot jantung anda. Adakah anda pernah perasan betapa penatnya anda rasa walaupun sudah tidur berjam-jam di waktu siang? Itu bukan penat biasa, itu adalah isyarat keletihan kronik daripada jantung anda. Saya ingin bertanya kepada anda, dan sila jawab dengan jujur di ruangan komen, di mana biasanya anda tidur siang? Adakah di atas katil dengan bantal yang tinggi, atau di atas kerusi malas di hadapan televisyen? Dan berapa lama biasanya anda terlelap? Saya ingin kita membincangkan perkara ini kerana kedudukan badan anda semasa tidur siang mempunyai impak yang sangat berbeza terhadap aliran darah balik ke jantung. Mari kita mulakan perbincangan yang berilmiah di bawah, kerana setiap butiran kecil dalam rutin anda boleh membawa perbezaan antara kesihatan yang mapan atau lawatan kecemasan ke hospital. Memahami risiko ini bukan bertujuan untuk menakutkan anda, tetapi untuk memberi anda kuasa untuk mengawal masa depan anda. Apabila anda mula menguruskan waktu rehat anda dengan lebih bijak, mungkin dengan hanya berehat tanpa perlu benar-benar terlelap, atau mengehadkan tidur kepada waktu yang sangat singkat, anda sebenarnya sedang melakukan penyelenggaraan pencegahan yang sangat berharga. Secara emosinya, bayangkan ketenangan fikiran yang anda akan perolehi apabila mengetahui bahawa anda tidak lagi meletakkan diri anda dalam zon bahaya setiap hari. Dari segi kewangan, bayangkan beribu-ribu ringgit yang dapat anda jimatkan daripada bil hospital, ubat-ubatan hospital yang mahal, dan kos penjagaan jangka panjang. Wang tersebut sepatutnya digunakan untuk menikmati hari tua anda, bukan untuk membayar kesilapan tabiat yang boleh diubah. Kita hidup dalam zaman di mana maklumat sedia ada, tetapi kebijaksanaan untuk menapisnya adalah jarang sekali. Banyak farmasi akan dengan senang hati menjual suplemen tambahan kepada anda, kononnya untuk menguatkan jantung,
tetapi mereka tidak akan menasihati anda tentang bahaya tidur siang yang berlebihan kerana nasihat itu percuma dan tidak mendatangkan keuntungan kepada mereka. Di sini, kita bercakap tentang realiti perubatan yang sering disembunyikan. Dalam bahagian seterusnya, saya akan menerangkan tentang golden window, waktu yang tepat dan cara yang betul untuk berehat yang sebenarnya akan membantu memulihkan jantung anda, bukan merosakkannya. Kita juga akan melihat bagaimana jenis makanan yang anda ambil sebelum tidur siang boleh bertindak sebagai pemangkin kepada kerosakan arteri. Jangan lupa untuk terus setia bersama saya dan pastikan anda telah mengklik pautan di huraian di bawah untuk pendaftaran konsultasi percuma anda. Ini adalah langkah yang akan membezakan antara mereka yang hanya mendengar dan mereka yang benar-benar mahu mengubah kualiti hidup mereka. Klik pautan tersebut sekarang dan mari kita pastikan jantung anda kekal menjadi nadi kekuatan keluarga anda untuk bertahun-tahun lagi. Perjalanan kita untuk membongkar rahsia kesihatan sebenar masih panjang dan setiap saat yang anda luangkan di sini adalah pelaburan untuk nyawa anda sendiri. Sekarang, kita sampai ke bahagian yang paling kritikal dalam perbincangan ini, iaitu bagaimana anda boleh mengimbangi keperluan rehat tanpa menjadikan jantung anda sebagai galang ganti. Kita perlu bercakap tentang golden window atau jendela emas rehat yang saya janjikan tadi. Kebanyakan warga emas melakukan kesilapan dengan menganggap bahawa tidur siang adalah pengganti kepada tidur malam yang tidak berkualiti. Ini adalah satu salah faham yang sangat berbahaya. Apabila anda tidur terlalu lama di siang hari, anda sebenarnya mencuri tekanan tidur yang diperlukan oleh otak anda untuk tidur nyenyak pada waktu malam. Akibatnya, pada waktu malam anda akan terkebil-kebil dan kitaran ini akan berulang melemahkan daya tahan kardiovaskular anda hari demi hari. Rahsia perubatan yang sering disembunyikan adalah hakikat bahawa jantung anda mempunyai ritma yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan cahaya. Di Malaysia, antara jam 2 hingga jam 4 petang adalah waktu di mana suhu persekitaran memuncak. Jika anda tidur dalam keadaan bilik yang panas, jantung anda terpaksa bekerja 2 kali ganda lebih kuat untuk mengepam darah ke permukaan kulit bagi menyejukkan badan, sementara pada masa yang sama ia cuba memperlahankan rentak kerana anda sedang tidur. Konflik fisiologi ini adalah punca mengapa ramai warga emas bangun dengan rasa berdebar-debar atau palpitasi. Ini bukan tanda anda sudah cukup rehat, tetapi ini adalah isyarat kecemasan daripada otot jantung yang mengalami keletihan haba. Sebelum saya memberikan formula tepat untuk rehat yang menyegarkan tanpa risiko, saya ingin anda melakukan satu tindakan yang akan menentukan hala tuju kesihatan anda selepas ini. Sila klik pautan dalam huraian di bawah video ini sekarang untuk mendaftar sesi konsultasi percuma. Saya tidak akan jemu mengingatkan anda kerana saya tahu betapa besarnya impak maklumat peribadi yang akan anda terima nanti. Klik pautan tersebut sekarang, ambil peluang ini sementara ia masih tersedia dan mari kita pastikan setiap detik usia emas anda dihabiskan dengan kualiti kesihatan yang terbaik. Jangan biarkan keraguan menghalang anda daripada mendapatkan bimbingan yang betul melalui pautan di bawah. Satu lagi aspek orderly real yang perlu kita bedah adalah kaitan antara diet tempatan kita dengan risiko kematian mendadak semasa tidur siang. Di Malaysia, kita sangat gemar mengambil makanan yang tinggi indeks glisemiknya pada waktu tengah hari, seperti nasi putih dalam kuantiti banyak atau kuih-muih yang manis. Apabila gula dalam darah anda melonjak tinggi dan anda terus baring untuk tidur, badan anda akan merembeskan insulin secara besar-besaran. Proses ini bukan sahaja menyebabkan anda rasa sangat mengantuk, tetapi ia juga menyebabkan keradangan pada dinding arteri dalam jangka masa panjang. Tidur dalam keadaan paras gula yang tidak stabil adalah seperti membiarkan asid menghakis saluran darah anda secara perlahan-lahan. Inilah realiti yang jarang diceritakan di klinik-klinik biasa. Mereka mungkin memberi anda ubat kencing manis, tetapi mereka jarang memberi amaran tentang bahaya tidur siang sejurus selepas pengambilan karbohidrat berat. Berhenti sejenak dan renungkan,
Berapa kali anda merasa sangat mengantuk selepas makan tengah hari sehingga anda tidak dapat menahan diri daripada terlelap? Saya ingin anda kongsikan di ruangan komen di bawah, apa menu tengah hari anda biasanya dan bagaimana perasaan anda selepas bangun daripada tidur siang tersebut. Adakah anda merasa segar atau merasa lebih berat? Mari kita bincangkan pola ini bersama-sama. Dengan berkongsi pengalaman di ruangan komen, kita boleh melihat sejauh mana tabiat pemakanan kita mempengaruhi kualiti rehat dan kesihatan jantung kita secara kolektif. Saya minta anda untuk terus menyokong penyebaran maklumat yang telus ini dengan menekan butang langgan dan memberikan suka pada video ini sekarang. Apabila anda melakukan langgan dan suka, anda sebenarnya sedang membantu melawan arus maklumat kesihatan yang dangkal yang sering memenuhi media sosial. Kita perlukan komuniti yang faham bahawa kesihatan bukan sekadar tentang makan ubat, tetapi tentang memahami mekanik tubuh kita sendiri. Pastikan juga anda telah melihat pautan dalam huraian di bawah untuk langkah pencegahan yang lebih mendalam. Jadi, apakah alternatifnya? Jika anda benar-benar perlu berehat, gunakan teknik power nap selama tidak lebih daripada 15 hingga 20 minit. Dan yang paling penting, jangan tidur dalam keadaan berbaring sepenuhnya. Gunakan kerusi sandar yang membolehkan kepala anda berada lebih tinggi daripada tahap jantung. Ini akan mengurangkan tekanan hidrostatik pada jantung anda dan memudahkan sistem barorefleks anda untuk menyesuaikan diri apabila anda bangun nanti. Dengan memendekkan waktu rehat ini, anda akan mendapati bahawa fokus mental anda akan meningkat tanpa perlu melalui sleep inertia atau rasa pening selepas bangun. Masa depan kesihatan anda bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh nasib semata-mata. Ia ditentukan oleh keputusan-keputusan kecil yang anda buat setiap petang. Dengan mengamalkan disiplin rehat yang saya terangkan ini, anda sedang melindungi diri anda daripada risiko serangan strok yang boleh menyebabkan lumpuh atau kehilangan fungsi kognitif. Bayangkan nikmatnya dapat mengekalkan ketajaman minda dan kekuatan fizikal sehingga ke akhir hayat. Dari segi ekonomi, anda sedang menyelamatkan wang simpanan anda daripada hangus di kaunter pembayaran hospital yang saban tahun semakin meningkat kosnya. Rawatan komplikasi jantung dan strok di Malaysia bukanlah sesuatu yang murah dan pencegahan melalui pemahaman fisiologi adalah pelaburan yang paling bijak pernah anda lakukan. Seringkali, sistem perubatan moden lebih gemar merawat simptom daripada punca. Mereka akan memberi anda ubat darah tinggi apabila tekanan darah anda naik, tetapi mereka jarang bertanya tentang rutin tidur siang anda yang mungkin menjadi punca sebenar lonjakan tersebut. Inilah perbezaan pendekatan yang saya bawakan, pendekatan yang melihat tubuh anda sebagai satu sistem yang saling berkait rapat. Kita harus berani mencabar tabiat lama yang dianggap normal jika kita mahu hasil kesihatan yang luar biasa. Sebagai penutup kuliah perubatan hari ini, saya ingin menegaskan bahawa setiap saat anda meluangkan masa untuk memahami tubuh anda adalah satu kemenangan besar. Jangan biarkan maklumat ini sekadar menjadi angin lalu. Ambil tindakan sekarang. Klik pautan dalam huraian di bawah video ini untuk mendaftar sesi konsultasi percuma anda. Ini adalah jemputan khas untuk anda yang serius mahu mengubah kualiti hidup dan memastikan jantung anda terus berdenyut dengan harmoni. Kesihatan adalah anugerah yang perlu dijaga dengan ilmu, bukan hanya dengan doa dan harapan. Klik pautan tersebut sekarang dan saya akan membantu anda menavigasi perjalanan kesihatan anda dengan fakta dan sains yang sebenar. Jaga jantung anda kerana ia adalah satu-satunya enjin yang anda miliki untuk menikmati indahnya kehidupan ini.